Sebab kami rindu dengan Perlis, kami datang lagi. Jadi kami terjah kedai-kedai makan yang best. Yang ini, nasi organik. Terletak di Petron Repoh Kangak. Repoh. R-E-P-O-H. Aja dia. Cari dekat sini, ini nasi kandar original. Okey. Dia makan macam mana? Dia gunakan nasi tu, nasi kuning. Dia masak dengan rempah. Lepas tu lauk dia punyalah. Ada dua je. Ada ayam goreng berempah dia punya signature, dan juga daging masak hitam. Okey. Kalau makan ayam dia, makan dengan kuah, dia punya signature dah. Ayam, kuah, begitu saja makan. Jadi dia tak adalah lobster ke, kambing gurun ke, tak ada. Memang nasi kuning, ayam dan kuah. Dan juga daging masak hitam. So ni ayam dia memang nampak tu, dia goreng dekat belakang tu. Senyap-senyap je. Jadi ayam habis baru dia goreng. Ayam habis dia goreng. Ayam tu memang fresh lah. Ni kuah dia, ni dia punya daging. Dia buka 10.30 pagi sampai 4.30 petang, Isnin hingga Jumaat. Sabtu, Ahad dia cuti. Jika anda ingin ke Hanyai, tak payah. Korang masuk Kangah, banyak lagi makanan sedap kat sini.